Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah ibu ayah semua. Syukur Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memberi kita kesihatan dan Alhamdulillah. Jadi insyaAllah sama-sama kita boleh teruskan lagi video tajwid santai untuk minggu yang keempat insyaAllah. Jadi kita nak teruskan ayat 142 daripada surah Al-Baqarah insyaAllah. Okey, jadi bunyi ayatnya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Okey, first kali huruf sin. Saya. Sa. Sin. Kita pastikan kita keluarkan makhraj sin ni. Dia keluar daripada ujung lidah kita. Okey, ujung lidah kita ni menyentuh pada belakang gigi kacip bahagian bawah. Okey, contoh ni rapikan mulut. Okey, untuk makhraj sin. Nampak tak? Okey, untuk makhraj sini, ujung lidah kita ni, kita sentuh belakang gigi kacip bahagian bawah ni. Tempat gigi tumbuh, okey? So, sentuh ujung, sentuh bawah. Ataupun antara gigi atas dan bawah lah. Sa, sa. Kalau ya pula, ya bahagian tengah lidah. Tengah lidah dengan lelangit. Antara lidah dengan lelangit ada ruang lah. Ya, saya. Sayaku. Huruf qaf bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah kita ni bahagian belakang. Okey. Pangkal lidah kita sentuh pada lelangit lembut. Qa. Qa. Ada depan muncul mulut. Qu. Sayaku. So kat sini sebab apa panjang pada huruf qaf? Depan dia ada waw mad. Mad asli. Cukup syarat dia waw mati sebelumnya baris depan. Sayaqulu. Okey, kemudian lam. Lam tepi hujung lidah. Gunakan tepi hujung. Ni hujung. Sebelum hujung ni adalah tepi menyentuh pada gusi gigi atas. Lu. Depan dia ada alif lam syamsi. Terus kita menekan pada huruf yang bertanda sadu sin. Jaga dia punya desiran. Jaga dia punya angin. Dengan sekali apa dia? Rokhawah, suara mesti mengalir. So pegang lama sikit pada makhraj sin. Saya qulusu. Okey. Aliran suara tu pegang lama sikit, sentuh ujung lidah belakang gigi kecil bawah, kemudian alirkan suara. Sayaqulus lu lusu. Okey. Kemudian sufaha'u. Pada huruf fa, fa ni perut bibir bawah menyentuh bahagian ujung gigi kacip. Okey, ujung gigi kacip. Perut bibir kat sini tak ada bibir kan? Kita tengok bibir kita fa. Okey, fa, fa, fa. Jangan pa. Okey, pa huruf jawi. Fa, fa. Perut bibir menyentuh ujung gigi kacip bahagian atas. Faha, sufa, sufa. Huruf fa ada angin. Sufaha. Okey, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Di sini kita sebut dengan mad wajib. Okey. So kita ambil harakat dia ambil 4 selalunya kan. Ambil 4 ataupun 5, kita ambil 4 lah. Okey. Sufaha minan nasi. Mim huruf bibir. Okey. Mi. Mesti rahang ni ke bawah. Mi. Mina. Nun buka mulut, buka ain sederhana. Minas. Mina. Minan nasi. Mina. Nan. Alif lam syamsi. Terus kita menekan pada nun sadu. Gunnah pada nun sadu adalah gunnah kamilah. Nun sadu akmal kan? Okay, nun dan mim sadu akmal. Minan, minan, suara naik ke hidung. Minan, na, dua harakat mad asli. Si, huruf sin dari kita tersentuh. Dari bawah gerak rahang ke bawah. Si. Ma wallahum. Ma, dua harakat mad asli. Walla. Kita tekan sikit pada lam sadu tu. Okay, pegang dulu pada lam. Wal, makhraj lam. Tepi ujung lidah, gusi gigi atas. Walla. Jangan sekejap sangat. Walla. Tak nak macam tu. Walla.
Wallahum. Okey. Lam tu mempunyai sifat mengalir sedikit ataupun sifat tawassut. Wallahum an qib. Mim jumpa huruf ain. Kat sini izhar syafawi melibatkan hukum mim. So gunnah dia gunnah naqisah. Satu kali gunnah. Jelaskan bunyi mim bunyi Ma wallahum an qiblati. Okey, nun jumpa qaf. Kat sini berlaku hukum ikhfa. Tengok huruf depan qaf, depan nun tu huruf tebal. Mesti dengung ikhfa yang tebal. An qiblati. Angkat pangkal lidah, okey? An qi. Qaf balik bawah, gerak rahang ke bawah. Kemudian pada ba kita tahan dulu suara. Qib tu tahan. Kemudian lantun. Sifat. Ba ada qalqalah. An qib. Tahan syiddah dulu kemudian qalqalahkan. Qib. Qiblatihimul lati. Okey, pada lam sadu sama macam tadi. Menekan sedikit. Pastikan ada sedikit aliran suara. Mulla. Jangan mulla. Ada juga macam tu kan. So, mullati. Okey. An qiblatihimul. Mullati. Ti dua harakat. Mad asli kan. Ka dengan nu sama tempoh dia. Okey. Tempoh dengan apa? Dengan huruf nun tu. Nun pun ada mad asli. Depan dia ada waw mad. Kanu. Alif tu alif apa Ustazah? Ni tak ada apa. Tiada pada penulisan. Tiada pada bacaan. Alif ziyadah. Diadah pula. Zi kan? Ziyadah sahaja. Kanu alaiha. Ain lunakan tengah kerongkong. Lay. Alif suara pada yalin. Ya mati sebelumnya balik atas. Alaiha. Pada ha bulat pastikan dibaca dengan dua harakat mad asli. Okey, alaiha. Saya ulang lagi sekali. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Alhamdulillah. So, kena ambil nafas baik-baik dulu. Kalau tak boleh, baru kita berhenti. Dan kalau berhenti, kita tengok masuk pula kan. Kalau tak sampai nafas, pastikan kita undur balik sedikit. Kalau makna tu tak sampai. Okey. Alhamdulillah, jumpa lagi pada sesi video tajuk santai pada minggu seterusnya. Barakallahu fikum.